Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu dengan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar di dalam menunaikannya. Kami tidak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang bagi rezeki kepada kamu, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tengah hari yang berbahagia ini dapat kita bertemu. Kita masih lagi berada dalam penghujung bulan Rajab, yang kalau ikutnya kalender pada hari ini adalah 27 Rajab. Dan tajuk yang selalu dibicarakan pada 27 Rajab adalah tajuk berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Walaupun ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, sebenarnya bilakah jadinya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Tapi kalau kita lihat bahawa kebanyakan perbincangan dan perbicaraan banyak mengambil pendapat bahawa Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian Nabi SAW. Cuma tarikh itu diambil kerana ada satu pandangan yang menyebut 27 Rajab, tapi sebenarnya ada pandangan yang lebih tepat. Tak apalah, kita tak bincanglah, tu khilaf di kalangan ulama. Cuma yang menariknya adalah tentang Isra' Mi'raj ini adalah pensyariatan solat. Selalu orang mensyarahkan dan menceritakan naratif yang selalu dibawa, Allah panggil Nabi sebab nak bagi solat, supaya Nabi boleh ajak seluruh umatnya melakukan solat. Lalu kita kena memberikan satu pandangan yang naratif yang betul, cerita yang lebih tepat. Kerana kalau kita cerita kurang tepat ataupun begitu simple kita mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah nak bagi solat, sedangkan kita tak faham pun apa sebab berlakunya peristiwa ini. Peristiwa ini berlaku kerana kesedihan Nabi SAW yang memuncak. Nabi berada di titik yang paling rendah di dalam hidupnya kerana berlaku 4 peristiwa besar.
Peristiwa pertama berlakunya pemboikotan kepada orang-orang Islam serta keluarga Nabi daripada Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Pemboikotan itu berlaku dipanggil Amul Ju', tahun kelaparan. Tak ada makanan, tak boleh berhubung perniagaan, tak ada boleh membeli di kalangan mereka dengan bangsa ataupun kaum ataupun suku Arab yang lain. Jadi bila berlaku 3 tahun pemboikotan ekonomi dan perhubungan, yang teruk juga bukan hanya orang Islam. Orang Islam dah tentu kena boikot, tapi yang tak Islam pun kena boikot apabila mereka ada hubungan kekeluargaan dengan baginda Nabi SAW. Faktor ini menjadikan baginda Nabi dalam keadaan sangat stres kerana tidak ada makan, tidak ada minum. Bukan hanya Nabi seorang, bahkan seluruh keluarga Nabi yang tak Islam pun kena tindakan ini. Sampailah setelah 3 tahun barulah dipadam pemboikotan tersebut setelah perjanjian pemboikotan yang mereka tanda tangani di kalangan bangsa Arab untuk memboikot orang Islam Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Perjanjian itu dimakan oleh anak-anaknya. Nabi bagi tahu kepada Abu Talib perjanjian itu telah dimamah oleh anak-anak. Abu Talib bagi tahu kepada kaum Quraisy mereka melihat membuka Kaabah. Ya, sungguh perjanjian itu telah dimamah oleh anak-anak. Menunjukkan di situ simbolik orang Arab pun merasakan perlu dibatalkan perjanjian ini, maka tidak berlakulah pemboikotan. Tetapi tahun kelaparan itu menderita bukan hanya sahabat, bukan hanya Nabi orang Islam, bahkan keluarga Nabi. Dan di antara faktor yang menyebabkan kemerosotan kesihatan Abu Talib adalah akibat daripada pemboikotan tersebut. Jadi berlaku pula lepas tu kematian Abu Talib. Lepas Abu Talib mati dengan tidak sempat masuk Islam. Nabi nak sangat Abu Talib masuk Islam, tapi hidayah milik Allah. Maka Abu Talib tak Islam, sedihnya Nabi. Hingga ke Allah turunkan ayat menenangkan Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Tuan-tuan, lepas tu kematian Khadijah pula menyedihkan lagi Nabi SAW. Nampak? Triple musibah terkena pada Nabi. Sampailah yang keempat setelah kematian kewafatan Khadijah, Nabi pergi ke Taif untuk berdakwah. Ni cerita semua orang tahu, tapi inilah 4 perkara yang menjadikan Allah panggil Nabi menghadap dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tertinggi. Dan pertemuan itu akhir sekali menenangkan baginda Nabi SAW. Dalam ketenangan itulah Allah memfardukan solat kepada baginda Nabi. Kenapa difardukan solat? Sebagai tempat kalau jadi apa-apa kamu musibah, kamu penat dengan dunia, kamu berhadapan dengan keadaan kegetiran, kamu rasa penderitaan, duduk di atas muka bumi Allah, maka dirikanlah solat macam Allah panggil Nabi menghadap bertemu dengan dia untuk memberitahu bahawa dia adalah Rasul yang tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan itu sangat berharga, dan pertemuan itu hanya sekali sahaja yang boleh terjadi. Peristiwa Isra' tidak berulang. Nak naik ke langit bukannya dibuka pintu senantiasa. Ada setiap pintu langit malaikat yang menjaganya. Nak masuk ke setiap pintu langit mesti mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So dalam kondisi Nabi nak sedih, menderita, payah, takkan tiap-tiap kali sedih kena naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah anugerahkan satu cara. Kalau dulu kamu jumpa secara offline, berdepan dengan Allah, tapi lepas ni kalau kamu sedih, kamu tak payah lagi jumpa offline, jumpalah dalam bentuk online, iaitu mendirikan solat 017-244-34 nombor modem untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau orang faham konsep ini, orang fahamlah solat tu bukan kewajipan, bukan membebankan semata-mata, bukan dia itu Tuhan suruh pasal dia berhajat kepada kita. Sebab itulah dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Toha, ayat 132 memberikan satu pengajaran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Bukan hanya kamu yang kena sembahyang, ajaklah keluarga kamu untuk mendirikan sembahyang dan bersabar dengannya, bersabar atasnya. Apa maksud wastabir 'alaiha? Istiqamahlah kamu kerana kejayaan apa benda dalam muka bumi ini adalah istiqamah. Solat akan menjadi kesan yang baik apabila orang itu istiqamah mendirikan solat dan faham fungsi solat. Masalah terbesar umat hari ini adalah mereka tidak memahami fungsi sebenar solat. Mereka beranggapan bahawa solat adalah kefarduan. Alamak, masuk waktu lagi lah, tadi dah semayang ni, semayang lagi pula. Bila lah nak habis ni asyik semayang je. Kenapa timbul perkataan demikian? Sebab diajar falsafah solat dengan narasi yang salah. Solat ni Tuhan fardukan, Tuhan suruh buat, kalau tak buat berdosa. Narasi itu boleh tak? Boleh, tetapi dia tidak mencapai darjat semaksud sebenar dari segi solat. Balik pada cerita tadi, kita faham kesedihan Nabi, kepenatan Nabi, tertindasnya Nabi, rasa jiwa sangat tertekan. Hanya satu saja cara untuk menyelesaikan semua benda tadi, apa dia? Bertemulah semula dengan Allah dalam satu vacuum yang tidak ada siapa pun dalam perhubungan itu. Dia macam duduk di satu space, yang space tu hanya ada dia dengan Allah. Sebab itulah bermula daripada takbiratul ihram. Jangan ingat apa-apa kecuali ingatlah untuk berdialog dan bercakap dengan Allah. Sebab tu kita mendirikan solat. Semoga dalam solat itu bila ada masalah, berhenti sekejap memikirkan masalah itu. Tolong jangan fikirkan masalah itu, letaklah masalah itu di luar. Kalau siapa yang menghadapi masalah dan dia terus memikirkan masalah, bila dia masuk solat dan bawa masalah, yang tu yang menjadikan jiwanya makin serabut. Sudah menjadi biologi dan fitrah kepada seorang manusia. Kalau dia ada problem, dia kena divert dirinya, duduk di satu vacuum, mengasingkan diri. Jangan fikir masalah itu. Kosongkan pemikiran, kosongkan hati, meditasi untuk dia lupakan sebentar problem yang dia sedang hadapi. Apabila dia berbuat demikian, lepas tu dia kembali semula, maka barulah ketenangan akan berlaku kepadanya. Barulah dia boleh hit balik memikirkan masalah itu. Kerana manusia perlu ambil sedikit space untuk mengosongkan pemikiran. Itu ajaran Barat, kerana Barat mengkaji pasal biologi manusia. Tapi kajian Islam lebih baik daripada Barat. Apa dia? Space yang kamu sedang ada itu, duduklah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sebut ini tidak akan bermanfaat bagi mereka yang tak pernah praktis kebaikan solat ini. Bagi mereka yang menganggap solat adalah merupakan kefarduan, bagi mereka yang menganggap solat adalah merupakan satu tanggungjawab. Oh, semayang, tak semayang nanti berdosa. Oh, semayang, kalau tak semayang nanti ya Allah, Tuhan akan seksa kita. Semua dengan agenda ketakutan meninggalkan solat. Sedangkan Allah menamakan solat sebagai hadiah. Allah menamakan solat sebagai satu jalan keluar. Bahkan Nabi kata kepada Bilal, bila Bilal nak mengazankan satu azan, apa kata Bilal? Apa kata Nabi pada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, azanlah, iqamahlah, sebab kami nak berehat di dalam solat. Kami nak rehat di dalam solat, wahai Bilal. Azanlah, semoga kami boleh berehat dalam solat. Berapa ramai orang hari ini, bila datang saja waktu solat, dia kata, oh sebentar lagi dapatlah aku berehat, bercakap-cakap dengan Allah, melupakan sebentar kebobrokan masalah yang dihadapi di atas muka bumi. Saya kira kata-kata itu jarang berlaku. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam satu hadis, bagaimana satu hadis yang sahih diceritakan tentang daripada Salim bin Abi Ja'ad. Salim bin Abi Ja'ad menceritakan bahawa
qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, kata Mis'ar, seorang yang menceritakan tentang hadis ini, dia kata ada seorang laki-laki arahu min Khuza'ah, aku percaya dia daripada Bani Khuza'ah, aku nampak dia daripada kelompok Bani Khuza'ah. Laki-laki ni pernah sebut dengan satu ucapan, dia kata apa? Laitani sallaitu fastarahtu, alangkah baiknya kalau aku dapat solat. Kalau dah dapat solat, dapatlah aku berehat di dalam solat. Sebab dia bagi nak faham, nak rehat ni dalam solat. Kita nak rehat dalam karaoke, tuan-tuan. Nak rehat dalam mana? Pergi hotel. Nak rehat-rehat di mana? Tepi pantai. Betul lah, itu juga satu kerehatan. Tapi ada kerehatan yang percuma, yang tak payah bawa diri jauh-jauh, masuk saja ke dalam masjid, kemudian dirikanlah solat. Maka bila dia kata, ya laitani, alangkah bagusnya aku dapat solat, sallaitu fastarahtu, aku dapat solat kemudian aku boleh berehat. Orang bila dengar ucapan dia, depa pun kata qala. Sebab depa kata apa? Faka'annahum, orang ramai bila dengar dia ucap demikian, faka'annahum abu dzalika alaih, orang ramai pun kata padanya, Allah, apa ucapan macam tu? Mereka mencela ucapannya. Apa pula sembahyang rehat-rehat? Ada pula sembahyang tempat rehat, ada pula sembahyang untuk rehat-rehat. Orang kata demikian kat dia. Sama orang ni, sembahyang bukan tempat rehat, sembahyang tempat ibadat. Dia tukar. Memang kita faham solat tu ibadah, macam puasa ibadah, tapi purpose-nya apa? Sebab orang tak kaji purpose. Lepas tu kita tengok orang rasa sembahyang ni buat tak buat sama je. Tapi kalau orang faham purpose solat bukan untuk Allah, untuk kita, untuk keluar daripada kepenatan dunia, untuk kita apabila ada masalah sempat untuk memikirkan, sempat menghilangkan kelelahan. Tuan, kerja dunia ni sibuk, saya tak tahulah kalau orang kerja dunia ni tak sibuk. Kita tengok antara musibah yang berlaku antara negara maju, kita ni selalu kata nak hidup bahagia tiru Jepun. Jepun tidak bawa kebahagiaan, Jepun bawa kemajuan. Begitu juga orang kata nak hidup bahagia tiru Korea. Korea tidak membawa kebahagiaan, Korea membawa kemajuan. Ni terbaru ni, tahun 2060, kalau ini terus terjadi di Korea Selatan, akan kurang ataupun jadi pupus manusia 2060. Sebab kajian terbaru menunjukkan kadar kelahiran di Korea Selatan hanya tinggal 0.76% sahaja. Jepun tinggi sikit, kadar kelahiran tahunan 1.2%. Maknanya satu ibu kalau di Korea Selatan beranak budak separuh. Faham tak? Itu kiasan. Maknanya kelahiran tak tinggi. Kan? Benda yang sama juga sedang berjangkit di Malaysia lah ni. Orang pesan jangan anak banyak, jangan beranak banyak. Tuan-tuan tahu tak, tanpa beranak banyak, kita akan ada masalah tenaga manusia untuk buat satu. Kerana hidup ni kena ada manusia buat. Tuan. Ni Jepun menghadapi problem sama, tapi Korea Selatan lagi teruk. Mereka tak boleh selesaikan masalah ni sebab orang tua-tua banyak dah mati, orang muda-muda kelahiran tak banyak. Ramalan dibuat. Ramalan pun nama ramalan kan, bukan ramalan 4 nombor ekor tu. Ramalan ni macam ramalan kaji cuaca lah. Ramalan yang dibuat tahun 2060, kalau seandainya ini berlanjutan dan berterusan, kadar kelahiran hanya 0.76%, maka Korea Selatan akan hilang orang, pupus dari peta-peta. Tuan-tuan, bahkan di Jepun sekarang, tuan-tuan, rumah-rumah kosong banyak. Kalau tuan-tuan nak rumah free, pergi Jepun. Sini rumah mahal, pergi duduk Jepun, tuan-tuan, rumah free. Ada kampung tu tak ada orang, ada rumah, pergi duduk sana. Pasal orang tua-tua umur panjang, kelahiran makin kurang, tuan-tuan. Ni terjadi. Kenapa kelahiran makin kurang? Sebab mereka sibuk dengan urusan dunia, tak ada tekfar, tak boleh berhenti, terus berjalan. Kerja 24 jam, hanya boleh berehat setelah pukul 9 malam, barulah boleh berhenti kerja. Balik awal dianggap pemalas. Kita alhamdulillah, balik awal dianggap genius, tuan-tuan. Di Korea Selatan, siapa balik awal? Pemalas. Lazy man.
Jadi menyebabkan mereka bekerja rajin. Malam mereka nak hilang stres, mereka tak balik rumah, mereka akan minum arak untuk hilang stres. Sebab tekanan perasaan terlampau kuat, nak keluar daripada problem, mereka tak ada solat, mereka minum arak. Bila mereka minum arak, keluar daripada bar, tuan-tuan, tak sempat sampai rumah, tertonggeng tepi jalan. Itu normal di Korea Selatan, normal di Jepun. Orang minum arak, tak sempat sampai rumah, terlantak tepi jalan, laki-laki perempuan, orang tengok, itu keadaan biasa. Kita alhamdulillah ada Islam. Kok mana penat kerja? Ponten sekejap, solat dulu. Orang nampak macam Allah solat di beban. Tak. Solat tu adalah tempat berhenti. Jangan lelah itu nanti kamu terpaksa buat untuk hilangkan lelah. Kamu stres bila kamu stres. Kalau kamu tak boleh hilangkan lelah, itu yang bila nak hilangkan lelah, orang akan minum arak, tuan-tuan. Orang akan pergi ke bar. Sebab dalam Islam ada alternatif yang paling baik. Apa dia? Solat. Kerajaan sendiri pun kalau sibuk terang mana? Kita kena meeting ni. Mak ketua orang kata, tuan, nak masuk Jumaat ni, kita solat dulu. Oh, ya. Senang. Bila manusia ada pit stop, dia macam Formula 1. Kalau setiap benda ada pit stop, kereta tu tidak akan haus. Tuan-tuan tengok Formula 1. Mana mungkin Formula 1 dia tak tukar tayar? Sebab kelajuan yang terlampau laju, 360 km sejam. Kalau dia tak tukar tayar, dia akan musibah di tengah jalan. Dia pun tahu secara teorinya, kalau kereta yang laju tak ada berhenti tukar tayar, maka risiko pada kereta itu. Sama dengan manusia. Tapi sebab orang nampak semayang ni kefarduan, bukan hadiah. Kalau dia nampak ni hadiah, Jumaat ni mewah kan? Aku penat lah, rehat sah. Lepas makan di warung tu kan, masuklah ke masjid. Masuk rehat sekejap. Etika. Masa itulah ada masa, tuan-tuan. Hidup ni, kalau tak ada masa berfikir, yang tu yang pakat terjun gong habis. Pernah jumpa ada orang bila tanya, bang, apa abang punya matlamat hidup lagi 5 tahun? Saya tak fikir ustaz, saya jalan terus ya. Orang suruh buat, saya buat. Orang ni yang penting duit masuk, saya tak peduli ustaz, saya jalan terus. Apa perancangan abang? Tak ada apa-apa perancangan, lagi boleh duit, itu saya buat. Nak dengar tak? Selalu. Tapi kalau dia sempat fikir, lepas solat dia duduk sekejap, aku nak ke mana sebenarnya hidup ni? Kerja ni sibuk sampai tak tahu kanu ni, aku nak pergi mana? Apa yang aku kejar? Aku nak pergi mana? Ada tak benda tu? Take file itu. Sebab tu kalau habis solat, jangan kanut. Assalamualaikum. Terus nak keluar. Jangan. Yang paling dahsyat sekali, Tok Imam baru pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi hari Jumaat. Balik kanan baru salam. Tak ada salam balik kiri. Motor dah start dah. Bila dia pergi salam? Tuan-tuan, Islam ni adalah benefit, hadiah, bukan untuk akhirat, untuk dunia, tuan-tuan. Sebab kita takut orang kata Islam ni untuk akhirat, Islam untuk akhirat. Tak, Islam ni untuk dunia. Berkali-kali saya tekankan, siapa nak hidup di atas dunia, gunakan Islam. Bukan buat semayang pasal apa? Nak kumpul pahala di akhirat. Buat semayang pasal apa? Nak kumpul pahala di akhirat. Ya, salah satu sebab kita solat nak dapat pahala. Tapi bukan pahala sahaja, ketenangan, kerehatan. Lalu sahabat dia kata, bila orang komen dia, semua kata apa hang semayang, hang anggap macam nak rehat. Orang semayang ni pasal kewajipan. Dia jawab apa? Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi menyebut. Apa Nabi kata? Nabi kata, ya Bilal. Nabi kata, ya Bilal, aqimis salah, arihna biha. Wahai salat, wahai Bilal, dirikan, wahai Bilal, azanlah untuk dirikan solat, dan kami nak berehat. Jom kita berehat di dalam solat. Tuan-tuan, kata kunci besar, solat adalah untuk berehat daripada kesibukan dunia. Bukan berehat fizikal, tapi kerehatan hati, mindset, menyebabkan orang tu akan sekali bila keluar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia dapat fresh balik. Tuan-tuan, komputer pun ada refresh. Macam mana orang tak ada refresh, tuan-tuan?
Jadi mudah-mudahan apa yang kita sebut pada hari ini menjadikan pengajaran kali ini diiktiraf sebagai bulan Rejab, bulan yang dianugerahkan solat pada seluruh umat Islam. Kembali kempen solat adalah untuk mengeluarkan diri daripada masalah. Solat adalah tempat rehat hati. Solat adalah untuk mencari suatu kelebihan agar manusia akan lebih jauh berjalan. Kerana dalam solat dia mengadu, dia merintih, dia mengharap ke Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat terus menyambut Isra dan Mi'raj, cerita agung Nabi yang sangat hebat ini untuk menjadi panduan kepada kita. Wallahu alam, terima kasih banyak. Cukup sekadar itu, insya-Allah. Ada tabung dulu sana untuk Ustaz Pro. Saya nak ajak tuan-tuan download Ustaz Pro di App Store dan juga di Play Store. Ustaz Pro, tuan-tuan. Ini dia kita punya apa nama laman app kita, Ustaz Pro. Dia ada Ustaz Pro, ada buku-buku, ada video-video telah kita buat. Saya telah cantikkan, telah cari programmer. Tuan-tuan, taklah Ustaz Pro ni. Kerana banyak hukum telah kita masuk. Yang terbaru ni kita masuk lagi hukum makan sambil berdiri, hukum makan sambil berbual. Nampak simple tapi nak kena dapat jawapan. Maka ada dalam video ni. InsyaAllah video kita tak panjang pun seminit lebih saja. Kalau seminit lebih pun tak boleh tengok, maknanya lebih dah. Seminit lebih dia. Video janda boleh 5 minit, pasal apa video ni tak boleh seminit. Jadi maknanya jomlah download Ustaz Pro untuk sama-sama dengan kita, insyaAllah free of charge, tak ada bayaran. Cuma kita letak tabung sekadar untuk memberikan semua dapatlah kita buat yang terbaik dalam app ni. Kalau tak ada duit langsung kita tak boleh buat. Kutipan-kutipan yang kita buat ni untuk membangunkan lagi, memperindahkan lagi, nak masuk bahan-bahan dalam Ustaz Pro. Semua itu ada modal, ada kos dia. Kita tak minta secara bulanan, kita minta pada tuan-tuan untuk menyumbang dalam tabung-tabung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin.